Korang tahu tak, manusia hampir pupus disebabkan oleh letusan gunung berapi satu ketika dahulu. Dulu manusia mungkin tinggal beberapa ribu orang saja dekat atas muka bumi. Spesies yang kita kata terancam lah masa tu. Dia bukan sebab perang dan bukan sebab asteroid, tapi antara hipotesis yang paling kukuh mungkin disebabkan oleh adi letusan gunung berapi Toba ataupun Toba super eruption yang berlaku sekitar 74,000 tahun yang lalu. Misteri ni bermula tahun 1970-an apabila saintis nampak sesuatu yang pelik dalam kita punya genetik. Dekat variasi protein hemoglobin, iaitu protein yang nak hasilkan darah kita, mereka perasan yang variasi dia tu terlalu kecil. Macam seolah-olah kita ni hasil daripada populasi yang sangat kecil satu ketika dahulu. Seolah-olah dulu populasi manusia pernah lalu satu penapis besar dalam alam. Penapis yang menyebabkan kita hampir pupus. Dan kajian genetik yang selanjutnya menunjukkan yang memang efektif population size manusia sangatlah kecil, sekitar 10,000 orang sahaja. Efektif population size ni bukan banyak mana manusia yang pernah hidup, tapi banyak mana manusia yang hidup dan menyebarkan genetik mereka. 10,000 tak banyak. Malah ada kajian yang tunjuk yang efektif population size ni menjunam sampai 1,000 hingga 3,000 orang sahaja. Memang masa tu kita spesies yang sangat terancam. Tapi apa yang menyebabkan populasi kita jadi teruk sebegini rupa? Dan bila pemikir lain tengok apa yang berlaku suatu ketika dahulu, mereka nampak satu peristiwa yang lebih kurang bertembung dengan keadaan genetik kita ni, iaitu suhu dunia yang menurun secara mendadak pada zaman ais Pleistosen sekitar 75 hingga 73,000 tahun yang lalu. Dan benda ni berlaku selepas satu letusan, adi letusan yang sangat kuat, dipanggil sebagai Toba super eruption, yang berlaku dekat Sumatera, Indonesia. Letusan Toba bukan biasa-biasa. Dia semburkan abu ke permukaan atmosfera dan menyebabkan suhu dunia masa tu rendah terus, di mana dia kurangkan cahaya matahari sekaligus menurunkan suhu global. Benda ni menyebabkan banyak tumbuh-tumbuhan mati, sekaligus menyebabkan haiwan tak dapat makanan, haiwan pun mati, dan tentulah pengaruh dia kepada manusia. Ahli antropologi seperti Stanley Ambrose mencadangkan yang populasi manusia menjuram teruk selepas kejadian ini, dan pemulihan populasi kita pun tersekat sebab iklim dia terus merudum selama beribu tahun lamanya, sampailah dunia mula memanas sekitar 60,000 tahun yang lalu. Dari situ barulah populasi kita mula pulih kembali dan kita mula berhijrah, beranak pinak, mencipta budaya dan akhirnya menawan bumi sehingga hari ini. Sebahagian saintis percaya letusan Toba tidaklah teruk macam kita sangkakan ini, tapi apa yang pasti kesan genetik leher botol ataupun kita panggil genetic bottlenecking ni memang jelas pada DNA kita. Sangat bernasib baik sebab moyang kita ni sangat keras kepala dan teruskan hidup mereka ke hadapan menghasilkan kita hari ini. Itulah kita cucu cicit kepada moyang yang sangat degil untuk teruskan hidup mereka.